Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Borak-Borak BU. Jadi topik hari ini kita akan membincangkan banyak mengenai hibah, takaful, apa beza insurans dengan takaful. Ada orang cakap pasal faraid. Kenapa ejen insurans ni, ejen takaful ni dia nak naikkan sangat mengenai hibah. Kenapa tak naikkan mengenai faraid? Adakah dia nak kaut untung semata? Jadi sebelum kita pergi kepada topik besar kita, Faizal, what's up with BU? Thank you Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So with BU, hari ni kita nak cerita pasal related dengan topik kita, takaful, which is our micro takaful product within our app BU. So those existing users yang ada BU dah, you guys can open up your phone. Lepas tu kalau nak dapat personal accident coverage, you guys can go ahead dekat discover micro takaful. You can get a personal accident coverage as low as 80 sen sehari, right? And boleh cover up to RM3,000 accidental medical expenses, and for hospitalization RM100 sehari up to about 14 days ke. This is for different packages lah kan. For new users, feel free to download our app, register as our users, and then boleh get the packages tu. Download apps BU sekarang. Boleh tengok dulu, boleh survey apa yang ada dalam tu. Okay, berbalik kepada our big topic. Hari ni kita ada Agency Manager Staff Encik Imran Nur Hakim. Apa khabar Encik Imran? Baik, Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri? Boleh, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fauzan dan juga saudara Faizal menjemput saya pada hari ini untuk kita borak-borak santai lah kot. Borak-borak santai berkenaan dengan takaful, hibah dan faraid. Mungkin kita walaupun santai, mungkin kita ada beberapa input ataupun knowledge yang kita akan dapatlah insyaAllah. So saya Imran Nur Hakim alias berasal dari Melaka, dan dalam bidang takaful ni after graduated from International Islamic University of Malaysia. Saya graduate 2006. 2009 saya join sebagai takaful advisor. Dan Alhamdulillah sehingga sekarang saya start tu terus full time lah. Terus terjun full time. Saya tak ada istilah part time. Saya berhenti dengan kerja sebelum tu, and then saya terus join sebagai full time agent sehingga sekarang. Alhamdulillah dah 16 tahun dalam industri, dan sekarang syukur Allah SWT kurniakan dalam position agency manager lah. Okay, so saya di UAE dulu saya ambil bidang fiqh dan usul, minor dalam psikologi. Mungkin lari sikit ataupun ada juga ilmu-ilmu yang saya boleh pakai. Psikologi tu mungkin ada. Dan dalam fiqh pun sebenarnya ada berkenaan dengan takaful yang kita belajar. Okay, alright. Jadi kita dah 16 tahun dah Encik Imran ada di dalam dunia takaful ni dah. Of course saya rasa macam banyak dah orang tanya soalan ni kepada Encik Imran lah. Kenapa ejen takaful ni macam bila bercerita mengenai faraid dia macam menakut-nakutkan orang, macam ni daripada orang I mean komentar social media. Dia kata kenapa ejen takaful ni menakut-nakutkan orang ramai mengenai faraid. Faraid dapat sikit je family tu, family ni dapat sikit je sini. So kita boleh baca juga di ruang komen orang dapat hibah, orang dapat faraid. Jadi apa pandangan Syed mengenai itu? Okey, saya rasa satu soalan yang baik juga ni. Saya rasa bagi saya lah tak ada istilah untuk kita menakut-nakutkan ataupun merendah-rendahkan hukum faraid ni. Sebab kita tahu hukum faraid adalah hukum daripada Allah SWT, dan Allah SWT clear cut Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, dan benda tu wajib dilaksanakan kan. Dan hibah ni adalah sebagai salah satu satu nilai tambah lah, satu nilai tambah dalam financial Islamic punya flow lah. Jadi kalau ada ejen yang mengatakan bahawa mengecil-ngecil atau merendah-rendahkan faraid ni, itu adalah satu kesilapan yang besar bagi saya. Kan, sebenarnya faraid ni perlu dilaksanakan walau apa jua keadaan yang berlaku. Selepas berlakunya kematian, segala apa yang ditinggalkan oleh segala apa yang ditinggalkan oleh si mati itu perlu difaraidkan mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan lah. Kita tak perlu kupas lebih detail lah benda tu kan. Tapi sebenarnya
kalau ada masyarakat kat sana memandang bahawa ada ejen yang merendah-rendahkan faraid, itu adalah satu pandangan yang saya rasa tak elok. Dan sebenarnya ejen juga perlu bertindak ataupun menyedarkan bahawa faraid ini penting. Dan saya rasa ini sebenarnya lebih kepada bagaimana ejen tu membawa perwatakan dia ataupun knowledge dia. Dia perlu tahu dan dia perlu belajar tentang kepentingan faraid, bagaimana nak membezakan antara hibah dan faraid, dan tanpa merendah-rendahkan faraid. Saya rasa itu bukan satu cara utama ataupun the main key kita nak mempromosi kita punya hibah. Itu bukan caranya sebenarnya. Itu bagi saya lah sebagai orang yang dah agak pengalaman dan sebagainya. Dan saya tak pernah cakap faraid ni dapat portion kecil, you pun nama hibah. Sebab kalau kita tengok daripada peranan, kedua-dua ni pun berbeza. Peranan faraid tu pun berbeza, peranan hibah tu pun berbeza. Mungkin kita boleh kupas kejap lagi lah, insyaAllah. Right. So before kita pergi kupas beza hibah faraid, antara poin-poin yang kita nak belajar lagi kan tentang pelaksanaannya ni, macam mana proses dia sebenarnya? Hibah dulu ke, faraid dulu ke, di mana datangnya wasiat pula, semua tu kan, sebagai advisor takaful dan banyak melaksanakan package hibah ataupun takaful itself. Kalau Encik Imran boleh tolong bawa kita through the process. Okay. Kalau kita nak cerita tentang secara detail tentang faraid dan wasiat, saya rasa kita ada orang yang lebih pakar berkenaan dengan, sebab kita ada dekat Malaysia ni pun ada satu agensi ataupun company yang menguruskan tentang wasiat saja. Kat situ dia lebih detail. Dia menceritakan tentang bagaimana wasiat ni perlu dijalankan, bagaimana faraid ni perlu dijalankan dan sebagainya. Sebab kalau kami dalam industri takaful ni hanya fokus kepada bagaimana benefit-benefit takaful boleh membantu menyelesaikan masalah kewangan yang dilalui oleh masyarakat kat sana, membantu mereka dari segi macam kalau kita cerita tentang hibah. Apa peranan hibah ni boleh membantu mereka financial setelah meninggalnya seseorang itu dalam satu keluarga. Contoh, si suami meninggal, tinggalkan hibah dan sebagainya, apa peranan hibah tu. Tapi kalau nak cerita tentang bagaimana hibah, wasiat ni dan juga faraid ni, kalau hibah ni sebenarnya dia adalah hibah perkataan daripada bahasa Arab kan, dan maknanya adalah hadiah. Okey, jadi kalau hadiah ni dia menghadiahkan contohnya seorang suami dia hadiahkan kepada isterinya dan tanpa perlu apa-apa syarat yang diletakkan pada hadiah tersebut. Jadi hibah ni sebenarnya dia termasuk dalam hibah bersyarat. Dia ada hibah ni ada tiga lah, ada tiga. Okey, hibah yang yang kita boleh gunakan ataupun kita boleh buat semasa kita hidup. Okey, kemudian hibah bersyarat, dua. Okey, hibah bersyarat. Jadi hibah bersyarat ni syaratnya dalam hibah takaful ni ialah hibah bersyarat. Okey. Jadi syaratnya ialah kematian. Bila berlakunya kematian barulah dikeluarkan hibah tersebut kepada waris yang telah ni. Dan sebenarnya kalau kita cakap tentang hibah, si isteri ataupun si siapa yang waris yang dapat daripada hibah tu, amount yang dapat daripada hibah tu, tidak ada syarat untuk dia untuk bayarkan hutang, untuk settlekan apa-apa. Dia boleh guna. Dia boleh guna apa saja sebab itu hadiah. Kalau dia kata dia nak guna tu untuk whatever yang dia nak, dia boleh guna. Kalau dia tak settlekan, contoh kalau macam suami dia meninggal, dia tak settlekan hutang suami pun tak ada masalah. Kat situ dia kelemahan. Kat situ kelemahan hibahnya ada kat situ. Tetapi kelebihannya ialah dia adalah sebagai satu income replacement. Mungkin kemungkinan suaminya bekerja dengan income sebagai provider, sebagai breadwinner lah orang kata kan. Mungkin isterinya tak bekerja ataupun isterinya mungkin income kecil dan sebagainya. Dia adalah satu replacement kepada suami, walaupun kita tak boleh nak hidupkan suami, tapi dia boleh menggantikan untuk survival, kelangsungan hidup tu. Beza dengan faraid. Faraid ini macam mana pun bila dapatnya harta-harta si mati, perlu diselesaikan dulu hutang-hutang si mati. Wajib diselesaikan hutang dulu. Settlekan hutang apa yang sepatutnya dia settlekan hutang, barulah difaraidkan
dibahagi-bahagikan ikut kepada portion-portion yang telah ditetapkan. Itu bezanya lah. Dan wasiat pula, kalau kita nak cerita tentang wasiat, ialah wasiat sewaktu hidup perlu diwasiatkan sekian dan sekian. Dan sebenarnya sekarang ni hibah waktu hidup pun kita boleh orang kata apa, hibahkan. Contohnya rumah, hibahkan kan. Ada beberapa aset yang dia ada, dia boleh hibahkan sebenarnya. Tapi bukan dekat kami lah. Kami bukan dengan takaful lah. Dia punya dia punya orang dan dia ada agensi yang menguruskan lah. Tapi kami fokus hanya, kalau nak cerita tentang hibah takaful, kami hanya fokus pada hibah takaful. Okay. Saya tertarik dengan apa yang Cik Imran cakap tadi mengenai berbalik kepada yang ejen tu, cara ejen salah bercakap mengenai faraid. But nak tak nak dia juga kena bagi tahu the reality of faraid tu kan. Sebab kita boleh, bukan semua family tu family yang senang. Betul. Bila breadwinner tu hilang, lagilah susah dia kan. So adakah topik faraid untuk memujuk customer tu, untuk memujuk dia ambil hibah, adalah satu poin yang elok menggunakan poin faraid tu. Saya rasa itu satu orang kata apa, satu cara yang agak kurang betul lah, kurang elok lah. Sepatutnya apa yang dia perlu propose adalah berkenaan dengan hibah ni. Dan majoriti lah, kebanyakan yang saya tengok sebenarnya bila ejen-ejen takaful ni turun ke bawah untuk berjumpa dengan prospek-prospek, mereka hanya fokus tentang bagaimana hibah ni dapat membantu mereka setelah kematian, terutamanya dalam satu-satu keluarga, terutamanya yang kita fokus biasanya lelaki lah, si suami lah, breadwinner lah. Tapi ada juga yang si isteri pun kita namakan hibah silang lah, maksudnya suami ambil, isteri pun ambil, isteri pun ambil, sebab mungkin kedua-duanya adalah orang yang penting dalam satu keluarga, kan. Jadi kebanyakan ejen-ejen yang saya nampak lah, mereka turun berjumpa dengan customer, mereka akan fokus kepada bagaimana kepentingan hibah ini boleh membantu mereka sekiranya berlaku musibah-musibah yang tak terjangka, kan. Tetapi dalam masa yang sama, untuk isu faraid, kan, mereka tak banyak menyentuh tentang isu faraid. Sebab faraid ini kita serah kepada orang yang lebih arif, terutamanya peguam tentang peguam syariah, mungkin agensi-agensi yang berkaitan dengan wasiat, kan. Kita ada banyak agensi, contoh wasi shop ke dan sebagainya, kan. Jadi mereka ni adalah orang-orang yang lebih arif tentang wasiat dan juga faraid. Dan tapi kalau ada ejen-ejen yang mengatakan faraid ni faraid ni dapat kecil je, kan, faraid ni dapat ni je, itu adalah satu kesilapan yang besar. Dan ejen ni perlu belajar dulu, dan dia perlu jaga etika. Sebab kita tahulah kadang-kadang ejen ni datang, dia main purpose dia adalah untuk cari rezeki, dan dia nak belajar, orang kata apa, dia nak cari income dekat sini dan sebagainya. Kemungkinan dia ni masih lagi lack of knowledge tentang baru. Yes, mungkin ejen baru yang tak tahu sangat, yang tak faham sangat. Dan sebenarnya memang agensi-agensi kami dan company saya lah, company yang saya khidmat sekarang ni pun memang menyediakan training-training berkenaan dengan financial ni, berkenaan dengan hibah, berkenaan dengan faraid dan sebagainya. Dan kemungkinan apa yang ada ejen-ejen yang terlepas cakap tentang faraid ni macam ni dan sebagainya, saya rasa itu adalah segelintir yang masih belum faham 100% tentang bagaimana financial flow ni berlaku. Faham. Kalau tengok dekat berita, ada juga berita yang mengatakan ataupun ada influencer dekat TikTok, ada yang kata dia sedih sebab apa, dia dah bayar bulan-bulan, carum bulan-bulan takaful, dah tak boleh tuntut. So dia tak boleh tuntut probably because polisi dia tak cover ataupun dia tak tahu ke. Adakah ini masalah ejen yang memang yang tak bagi penerangan yang jelas, ataupun salah customer ataupun salah prospek yang tidak membaca polisi? Sebab siapa je nak baca polisi sepanjang-panjang alam tu, kan. Betul. So pandangan Encik Imran macam mana? Okey. Berkenaan dengan isu claim yang tak boleh, tuntutan yang ditolak dan sebagainya, contoh lebih spesifik lagi macam mana?
sama ada hibah ataupun kita keluar sikit daripada hibah ataupun dia secara overall dalam takaful. Dia secara overall lah. Maksudnya medical card dan sebagainya. Okey. Okey, alhamdulillah dalam masa 2 bulan ni saya menguruskan 3 claim tuntutan hibah. Dan semuanya lebih kurang dalam 100,000 ke 200,000 lah. Alhamdulillah semua lulus, tak ada masalah. Dia sebenarnya ada isu-isu yang membangkit, contoh viral dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah hanya 2 to 5% saja daripada market share. 2 to 5% saja. Yang mana takaful tak boleh dituntut ataupun ada beberapa masalah yang tak boleh claim, medical card tak boleh guna. Tetapi macam biasalah, benda yang tak boleh itulah yang sebenarnya difokuskan, betul tak? Benda yang tak bagus inilah yang difokuskan. Benda-benda yang macam ni dia akan viral cepat. Tapi yang claim lulus, medical card yang cover sampai 100,000, 120,000. Kawan saya kena brain tumor, cover 120,000. Medical card cover, tak ada masalah. Kan? Ada beberapa banyak kes lagi. Tapi ialah perkara-perkara macam ni masyarakat tak fokus. Dia hanya fokus kepada benda kecil. Macam kita nampak satu dot dalam satu kain putih, orang akan nampak kepada satu dot tu saja, kan? Tetapi berbalik kepada soalan tadi Saudara Fauzan tadi mengatakan bahawa kenapa benda tu tak boleh dituntut. Dia sebenarnya dia banyak term and condition dalam takaful dan insurans ni, takaful lah terutamanya. Banyak term and condition. Macam Saudara Fauzan cakap tadi, polisi tu siapa nak baca daripada A to Z, betul tak? Tetapi tugasan yang saya selalu pesan kepada ejen-ejen di bawah saya adalah apabila satu-satu polisi tu keluar, pergi jumpa dengan customer and then explain dia daripada A to Z, buku polisi itu bawa and then tandakan mana yang perkara-perkara yang paling penting, paling kerap berlaku juga lah. Yang mana kerap berlaku, maksudnya dari segi coverage medical dia apa, coverage lain dia apa, manfaat-manfaat dia, apa yang boleh, apa yang tak boleh, bagaimana nak claim, apa yang boleh claim, kan? Dan kebanyakan kes-kes yang berlaku yang tak boleh dituntut ni sebenarnya adalah sama ada misleading daripada agent ataupun customer tu sendiri. Sebagai contohlah, kita dah tahu dah kita ni, contoh satu customer, kita jumpa banyak ragam-ragam customer ni. Dia dah tahu dah dia ada sakit sebenarnya, betul tak? Dia tahu dia ada sakit dan dia tahu untuk sakit tu kalau nak pergi kepada government services mungkin ambil masa, mungkin whatever yang dia ni lah, and then dia jumpa dengan ejen takaful, dia cakap dia tak ada sakit apa-apa. Kan? Saya jumpa benda ni. Kan? 16 tahun insya-Allah. Orang kata adalah pengalaman-pengalaman yang macam ni walaupun tak banyak, kan, tetapi itu ada. Dia kata dia tak sakit apa. Okay. So dengan ejen dia mungkin dia boleh twist lah. Tapi bila masa dia nak gunakan medical card tersebut, pergi ke hospital, dengan doktor dia tak boleh tipu. Sebab customer ni kebanyakannya dengan ejen dia tak takut. Tapi dengan doktor dia akan reveal semua. Dia akan reveal semua. Oh, saya pernah sakit ni, saya pernah sakit ni. Jadi doktor ni telus. Dia akan tulis segala apa report yang berada, yang patient dah cerita dekat dia. And then dia bagi dekat company takaful tersebut. Dan kata lah benda tu. Contohlah dia kata dia dah ada, contohlah dia kata ada apa, diabetes lah, diabetes. 2023 dia ambil, sebenarnya dia ada diabetes tapi atas pagar sikit, kan, ataupun dia dah ada hypertension atas pagar 2022. Dia tak beritahu benda tu, kan. Tak ada, kita tak okey je, semua sihat. Sekali dia bagi buat claim 2025, dia cakap dengan doktor, oh saya 2022 tu, saya masa saya pergi klinik saya dah ada dah ni, kan, saya dah makan ubat sikit. Dia kantorkan diri sendiri, kan. Maksudnya dekat situ doktor akan tulis semua report dan itu antara penyebabnya claim itu tak boleh dituntut. Okay. Ada juga sebab-sebab lain, mungkin salah penerangan daripada ejen pun ada juga. Saya tak kata semua salah tu saya letakkan kepada customer, tak. Mungkin ejen pun salah cerita ataupun salah buat penerangan kepada customer ni berkenaan dengan coverage. Coverage-nya cakap macam ni, kan, tetapi bila diterangkan dekat customer, dia pergi cakap benda yang lain. Oh, yang ni boleh cover bang, yang ni. Oh, kalau contohlah saya cakap, dalam industri takaful tidak ada mana-mana company takaful ataupun insurans yang cover sakit berkaitan dengan gigi. Gigi, kecuali ada beberapa perkara, kan, beberapa condition yang dia boleh cover. Kalau setakat nak pergi buat operation gigi kalau ni operation,
memang kita tak cover. Tapi ejen ni mungkin dia baru dan dia mungkin teruja dan sebagainya, dia mungkin lack of knowledge, itu antara penyebabnya lah. Maksudnya ada kesilapan sikit. Dia kata cover semua gigi pun kita cover. Sekali dia nak pergi operation gigi tak boleh cover, reject. Sekali kena bayar 5-6 ribu, let's say. Itu yang akan membuatkan salah pada ejen jugalah. Ini contoh yang saya bagi kan. Kemungkinan ada beberapa perkara lain. Kesilapan ni kita akan jumpa dari segi customer pun kita ada, mungkin dari segi ejen pun ada juga kesilapan ni. Tetapi apa namanya, kalau kita nak cakap tentang tuntutan yang di reject ni, sebenarnya dia hanyalah 2 to 5% saja. Tak banyak lah dalam Malaysia. So 2 to 5% tu overall produk lah kan. Ya, betul, overall. Kalau kita fokus kat hibah ni kan, saya tanya, selalu tak ada kes-kes yang waris atau beneficiary yang betul-betul patut dapat hibah tu, tapi ada proses, ada pertikaian atau ada kelewatan yang kurang lancar sikit. Macam kita tahu ada baru-baru ni ada kes yang masuk berita. Tak pasti itu masuk berita macam antara titik-titik hitam dalam kertas putih yang besar. Saya tak sure, tapi nak tahulah kan, sebab benda tu macam quite famous. Hibah tu dah lulus, patut dapat amount tu kan daripada waris, hadiahnya daripada si suami. Tapi di challenge pula daripada family. Lepas tu family menang pula. Benda tu selalu ke jadi, and sebagai ejen takaful kan di SAF, macam mana you guys handle, sebab sekarang ni orang kan bertanya lah, betul, macam mana betul ke nak kena ambil hibah kalau last tak dapat pun. Terima kasih, good question. Yalah, kita masih lagi kata hangat lagi lah kan tentang kes ni. Sebenarnya kes tu baru je berlaku dalam bulan ni ke bulan lepas tu lebih kurang kan. Sepanjang 16 tahun saya dalam industri ni, ini adalah kes pertama yang saya dengar yang mana hibah dicabar di mahkamah sivil dan diluluskan oleh mahkamah, diperintahkan oleh mahkamah untuk pulangkan balik hadiah hibah tu. Okay, saya tak nak cerita tentang detail sebab kes masih tengah berjalan, kes rayuan masih sedang berjalan dan saya tak nak ada gangguan dekat situ. Saya cuma boleh berkata adalah sebenarnya hibah takaful sebenarnya kalau mengikut kepada IFSA kan, Islamic Financial Services Act ni 2013 ni, hibah takaful ni tidak boleh dicabar dekat mana-mana mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil. Tak boleh dicabar. Okey. Jadi saya boleh kata itu adalah ada kesilapan teknikal yang dirancang sebenarnya. Yang dirancang menyebabkan mahkamah mengeluarkan keputusan bahawa hibah itu perlu dipulangkan. Sebenarnya proses rayuan sedang berjalan dan saya yakin 100% insya-Allah proses hibah tu akan berpihak kepada Balu. Sebenarnya benda tu saya rasa pertama kali dalam saya sebagai ejen takaful ni ataupun takaful advisor 16 tahun ni baru pertama kali saya dengar kes ni. Sebenarnya memang tak ada. Jadi bila diterangkan balik, sebenarnya ramai klien-klien saya yang bertanya tentang ni. Bila saya buat penerangan, dan sebenarnya kita ada je sahabat-sahabat kita yang daripada ejen takaful advisor yang dia juga seorang lawyer dulu. Dia dah keluarkan tentang fakta, dia dah baca fakta kes dan sebagainya, dan memang benda tu sebenarnya clear cut. Boleh, sebenarnya ada masalah teknikal, ada manipulasi teknikal dekat situ, dan saya terangkan, dan alhamdulillah asbab daripada tu ramai pula yang WhatsApp saya untuk ambil hibah. Betul sebenarnya. Hikmah dia lah. Sebab ada orang menang. Sebab ada orang menang tu kan. Sebenarnya dia orang tak faham. Sebelum ni dia orang tak faham sebenarnya kan. Jadi berbalik kepada cakap balik tentang ejen yang mengatakan baru yang terlalu teruja kan. Ada juga ada yang mempertikaikan bahawa
kenapa ejen-ejen ni dia menggunakan fear tactic. Kan? Mana tahu besok accident. Kita tak tahu, kita hidup je. Is that the MO kepada ejen ataupun macam mana tu? Adakah dia berada di dalam etik atau itu memang cara dia? Okey. Kalau kami dalam industri takaful ni sebenarnya kita ada satu kita sentiasa menyediakan kepada ejen-ejen baru ni satu kelas. Maksudnya bukan satulah. Kelas rentetan daripada satu kelas kepada satu kelas. Kita ada kadang-kadang sampai 7 kelas, sampai 12 kelas. Ikut bergantung kepada agensi-agensi lah. Okay. So sebenarnya benda pertama sekali yang kita terapkan kepada ejen-ejen baru adalah tentang mindset. Kita tanamkan mindset diorang ni, mindset untuk berjaya dalam bidang yang diceburi, supaya mereka ni tak mudah putus asa, tak pernah give up dan sebagainya, mindset untuk berjaya lah. Dan kemudiannya kita pada kelas teknikal. Kelas teknikal ni lebih kepada presentation, handling objection, fact finding dan sebagainya, sales cycle lah, kita panggil sales cycle. Dalam presentation ni pula ada berbagai cara presentation. Apa sahaja berkaitan dengan jualan, dia mesti ada satu teknik presentation. Setuju tak cakap saya? Apa saja jualan, even you jual kereta, even you jual handphone, even you jual apa sekalipun, dia mesti ada satu teknik jualan. Betul tak? Okay. Dan kalau nak katakan cerita tentang kematian, lumpur, accident ni, satu kita macam seolah-olah kita menakut-nakutkan customer, itu bukan berkenaan dengan takut, tetapi ialah untuk membangkitkan satu awareness, satu kesedaran. Manusia ni secara psikologi ni, mereka kalau dia tak sedar sesuatu, dia tak akan buat sesuatu. Betul tak kata saya? Changes, perubahan, dia mesti berlaku perubahan tu disebabkan ada satu perkara yang dia takut ataupun perkara yang dia sedar. Dia sedar. Contoh, orang berhenti berokok sebab dia sedar benda tu ialah boleh mendatangkan bahaya, boleh mendatangkan kanser, sakit dan sebagainya. Orang beli payung sebab dia sedar sekarang musim hujan. Betul tak? Okay? Orang beli kereta sebab dia sedar benda tu penting untuk dia, satu keperluan dah sekarang ni, bukan satu kehendak, dia bagi satu keperluan sekarang ni. Betul tak? Orang beli handset sebab dia tahu. Dan handset pula dia tak nak handset 310 dan sebagainya. Dia nak handset yang latest lah, maksudnya yang up to date lah. Betul tak? Sebab dia tahu kepentingan ada WhatsApp dan sebagainya. Dan sebenarnya kita menceritakan tentang kematian, tentang bagaimana sakit nanti, kanser dan sebagainya. Kita cerita bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi itu adalah fakta yang berlaku pada yang lepas-lepas. Fakta, itu fakta. Tanya je siapa yang daripada kita yang ada sejarah daripada keluarga sajalah, ataupun kawan-kawan yang pernah sakit. Mesti ada yang sakit, betul tak? Yang bagaimana mereka dekat hospital, bagaimana mereka mendapatkan rawatan di hospital, government hospital, bagaimana pula bandingkan dengan private hospital. Saya tak kata government, saya bukan menandalkan government hospital untuk kata lambat dan sebagainya. Tidak. Tetapi itu adalah hakikat, fakta yang kita perlu telan, bahawa di government hospital ni memang terlalu pack dah. Betul tak? Biarkan mereka yang rasa tak ada kemampuan untuk ambil takaful, mereka biar dapat servis kat situ, supaya mereka pun boleh cepat. Why not kalau kita ada kemampuan untuk subscribe takaful plan, why not kita pergi kepada private hospital yang lebih cepat dan lebih, orang kata apa, dapatkan rawatan yang lebih cepat, efisien dan juga keselesaan kita dekat situ. Sebenarnya kita bukan ada, dia bukan sentimen untuk menakutkan, tetapi sentimen untuk membangkitkan awareness tu. Kalau tak ada awareness, kalau kita betul kita cerita tentang benefit takaful, apa yang you dapat, you subscribe takaful now, okay, you boleh dapat sekian punya takaful, sekian punya benefit dan sebagainya. Tetapi untuk membangkitkan kesedaran tu, itu yang kita kena didik rakyat kita lah, untuk apa namanya, dia menggunakan sentimen yang macam tu lah. Okay, contohnya kalau satu orang doktor, kita pergi jumpa doktor kata, you ni dah tak boleh, you saya check ni, you ni rasa dah teruk ni kan, you kena buat operation cepat ni kan, secepat mungkin, dalam masa sebulan ni you kena pergi buat operation cepat. Betul tak? Kalau time tu
waktu doktor cakap tu kita takut tak kalau katakan takut tak agak? Takut kan? Takut. Tapi bila kita pergi ke government hospital, kita nak set appointment, tak boleh, kita punya nama lagi 3 bulan. Apa perasaan kita waktu tu? Sedih. Saya sedih, risau, dan dia mesti cari satu alternatif, sama ada alternatif rawatan tradisional. Kan, yang pertama. Yang kedua, dia cari alternatif pergi kepada private hospital. Dan private hospital you kena get ready dengan amount yang, kalau you tak ada protection dari segi takaful, you kena ready 20,000 30,000 contoh. Kan, kalau cost tu lebih kurang macam tu. So cash. Mana yang lebih, sebab tu kita membangkitkan awareness tu. Lebih baik you ada subscribe waktu muda, contoh you subscribe 150 ataupun you spend 150 ke 170 sekarang sebelum apa-apa terjadi, and then apabila berlaku you save, you punya saving. Mungkin saving tu untuk retirement you, mungkin you tak ada saving, you kena pinjam pula dengan orang, you nak kena bayar balik kan. Ini sebenarnya kita nak bangkitkan supaya kesedaran tu turun kepada masyarakat, supaya mereka ditahu tentang kenapa mereka kena subscribe takaful. Dia sebenarnya dia bukan menakut-nakutkan, tapi dia sebenarnya adalah salah satu cara teknik jualan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah untuk membangkitkan kesedaran masyarakat. Encik Imran, pada pendapat Encik Imran kan, talking about awareness, so katalah kita imagine ideally semua orang kat Malaysia ni, kita tengok Malaysia tak pun Melaka kan, awareness dah 100%, semua orang tahu, tapi tak semua orang ada kemampuan dia kan. So adakah perlu semua Muslim ataupun even non-Muslim dengan insurance nak pertimbangkan package takaful ataupun medical card ataupun hibah dalam perancangan harta, perancangan kesihatan kan, atau untuk dia sesuai untuk certain struktur keluarga saja, certain dia ada prioritization dia. Macam mana sebagai orang yang menjual dan bring awareness tentang takaful ni, macam mana Encik Imran dengan agensi tolong customer tu or prospect identify diorang ni boleh ke tak, perlu ke tak, macam mana nak manage income, nak manage harta, manage payment semua tu kan. Mesti ada orang macam kita tak boleh nak jual suka hati padahal member tak mampu kan, kita nak menyusahkan dia pula nanti. Okey, macam saya cakap tadi, proses kita untuk keluar sebagai ejen ni, selain daripada lesen yang kita dapat daripada MTA dan juga Liam kan, sebab kita bernaung di bawah MTA, Malaysian Takaful Association, and then Life Insurance Association of Malaysia, di bawah dua-dua ni, di bawah Bank Negara lah. Kita mesti dulu exam, and then kita dapat license. Selepas dapat license, lepas tu saya cakap tadi, dalam kelas kita akan, salah satu topik yang kita akan ajar ialah sales cycle. Dalam salah satu sales cycle ni adalah fact finding. Fact finding lah yang kita akan ajar, dan ejen kebanyakan yang akan gunakan bagaimana financial strength seseorang prospek tu. Kalau mereka ni nampak berkemampuan dan mereka tak ada lagi apa-apa perlindungan takaful, dan kita akan suggest untuk dapatkan supaya dia membantu. Sebenarnya kalau dalam financial flow, benda pertama sekali yang kita kena titik beratkan adalah perlindungan, protection dahulu. Protection 10%, and then investment 10%, and then selebihnya adalah kita punya komitmen bulanan ataupun saving dan sebagainya kan, investment, saving, whatever lah yang kita nak belanjakan daripada apa yang income kita dapat setiap bulan. Sebenarnya 10% protection tu berada di atas sekali, supaya daripada 10% inilah yang akan insya-Allah kan boleh membantu untuk protect another 80 to 70% income kita setiap bulan. Ini yang kita selalu tekankan lah. Dan daripada situ, bila kita dah bangkit ke awareness, kita tengok pula kepada kekuatan keuangan seseorang tu. Sebenarnya kita tak sembrono untuk ambil. Even saya pernah reject. Saya dah, yalah, maksudnya ejen saya pun sama juga. Saya cakap dengan dia, kalau you tengok financial orang tu tak boleh, you jangan paksa dia kan, you jangan paksa dia. Dan sebab nanti takut nanti dia tak boleh bayar satu hal. Bila dia tak boleh bayar, nanti dia akan kerugian dekat situ kan, dan ataupun dia akan menyusahkan orang tu dan sebagainya. Dan saya rasa saya suggestkan supaya orang tu bila dah ada financial yang okey, nanti baru kita jumpa balik. Ataupun last choice ialah kita ajak dia
buat jadi agent dan tambah income, and then dia boleh subscribe untuk family dia mungkin, untuk dia dan juga family dia kan. Itu salah satu solution. Sebenarnya memang kita ada fact finding tu. Even pada satu tahap kita reject untuk dia ambil. Ada orang nak ambil tapi kita reject. Jadi maksudnya jangan ingat agent insurance ni dia main ngap je semua kan. Mungkin agent baru macam tu sebab dia teruja dan dia nakkan income tu sebab dia baru lagi kan. Mungkin agent insurance akan agent yang baru dia mungkin akan terjerumus kepada perkara macam ni. Tetapi lama kelamaan kita ajar dia. Okay. Dan selain daripada tu sebenarnya untuk golongan-golongan yang mungkin kurang berkemampuan, sebenarnya kita ada satu pilihan untuk plan-plan yang kita ada dalam mana company Takaful, dia ada beberapa produk, bukan hanya hibah, bukan hanya medical card, tetapi dia ada juga produk-produk yang lain yang mungkin boleh membantu juga. Mungkin kita boleh cadangkan dengan produk-produk yang lain lah. Kenapa premium Takaful makin mahal sedangkan kemudahan dan had perlindungan tak banyak berubah? Okey. Maksudnya kalau kita nak bandingkan dengan waktu saya 2009, 2015 dan sebagainya. Betul, saya setuju tentang perkara ni. Sebenarnya kita tak boleh lari daripada inflasi. Okay. Itu hakikatnya. Kan? Inflasi ni berlaku pada setiap sektor. Betul tak? Sektor makanan pun berlaku inflasi. Apa saja sektor, sektor kewangan, sektor perindustrian, sektor automobil, semua akan terkesan dengan perkara inflasi ni sebenarnya. Kalau dulu kita dekat sekolah, kita pergi belanja sekolah, Faizal, belanja sekolah bawa RM2 pergi sekolah. RM1, RM2. Sekarang kita bagi anak kita RM1, dia cakap apa dengan kita? Tak cukup. Nak makan apa ni? Kan? Ayah nak makan apa RM1, RM2? Ini benda kecil ataupun benda simple yang kita boleh nampak dari segi inflasi. Kan? Portion sama tak? Portion still sama. Nasi lemak telur mata RM3 kat sekolah. Betul tak? Paling murah pun RM2, RM2.50 lah. Dulu saya pergi sekolah 50 sen je bawa. Tahun 87-88 saya bawa 50 sen je, darjah 1, darjah 2. Boleh dapat nasi lemak dan juga air secawan. Betul tak? Portion dengan sekarang RM3 ataupun RM2 sama tak dengan? Sama. Inilah namakan inflasi. Kan? So dia efek kepada semua sektor. Even sektor kesihatan juga, medical sektor juga berlaku inflasi. Dan sebenarnya inflasi, medical inflation ni berlaku lebih cepat disebabkan beberapa faktor, gaya hidup, kesihatan rakyat Malaysia itu sendiri. Yes. Kalau ikut kepada fakta, Faizal, mengatakan bahawa sebenarnya 1 daripada 2 orang di Malaysia ini mereka adalah obesity. Obesity. Dan obesity ni kita tahu dia mengundang kepada, yang pertama sekali ialah dia akan mengundang kepada beberapa penyakit-penyakit. Rentetan daripada obesity ni akan mengundang kepada beberapa penyakit. Antaranya diabetes, antaranya hypertension, antaranya penyakit hati, penyakit jantung dan sebagainya. Kan? Kalau kita tengok kepada negara-negara Asia Tenggara yang lain, Malaysia berada di jatuh kepada nombor 2 negara paling obesity. Dan berkenaan dengan diabetes, kalau ikut fakta daripada 2024 punya fakta, 1 daripada 6 orang rakyat Malaysia menghidapi diabetes. Maksudnya daripada 6 orang yang kita jumpa, 1 mesti ada diabetes. Itu dia punya nisbah dia. Dan diabetes pula itu yang mengundang kepada penyakit-penyakit yang lebih kronik, 3 serangkai, jantung, buah pinggang. Betul tak? Itu yang menyebabkan naik. Kan? Kalau dulu even dari segi fasiliti yang kerajaan sediakan dekat hospital kerajaan pun, sekarang ni kalau kita tengok dengan orang-orang asing, dengan rakyat asing, kita dah cas macam biasa dah. Betul? Setuju tak cakap saya? Betul. Ya. Kan? Kita dah cas macam biasa. Kalau dulu dia boleh buat bayar macam rakyat Malaysia, dia boleh dia boleh pergi ke hospital kerajaan tanpa bayaran dan sebagainya, ataupun bayaran dengan minimum saja bayaran. Even kita yang bukan government servant pun still kena bayar. Kalau bukan government servant still kena bayar. Terutamanya perkara-perkara yang melibatkan
alat-alat luar yang masuk ke dalam badan. Contohnya kemalangan, besi tu kena bayar. 13,000 you kena bayar walaupun you pergi government hospital. Yang free ataupun yang government sediakan hanyalah facility services saja. Bayar RM1 dan sebagainya. Hakikatnya macam tu. Kalau dulu tak perlu. Jadi kita kena terima fakta. Jadi dia akan menyebabkan dan dia akan memberi kesan kepada faktor inilah yang menyebabkan kepada medical inflation. Medical inflation ni akan memberi kesan kepada premium takaful itu sendiri. I think last question dari saya before we conclude nanti kan, is that so Encik Imran cakap tentang cost of living dah increase obviously, dan bila kita orang yang start takaful now compared to 20 years ago, contribution dia memang akan berbeza, even though orang umur sama. Betul. Dua orang berbeza, umur yang sama di tahun berbeza, contribution dia start lain. Tapi sekarang ni betul ke akan ada peningkatan pada ketelah saya dah ada takaful sejak umur 20 tahun. Dah 15 tahun dengan bulan-bulan ketelah bayar RM300. Tiba-tiba tahun ni ejen cakap kena naik jadi 400.5. Okay. Coverage sama, benefit sama. Okay. Right. So macam mana, how does that happen? Kenapa saya tak ada penyakit, tak ada tiba-tiba tak ada hypertension ke? Sebab kadang-kadang kalau orang tu tiba-tiba dah ada hypertension, macam make sense lah kalau agent cakap sebab encik dah kena hypertension, betul, premium contribution kena naik. Betul. Tapi ni tak ada pun, tak ada penyakit, tak ada masalah, tapi contribution kena naik. Cepat sendiri je ni. Tak lah. ni benda tu general sebenarnya. Sebenarnya soalan-soalan ni memang saya dapat juga. Saya tak pernah claim. Kan tiba-tiba kenapa kena naik ni? Kan tak fair lah macam ni kan. Okey, dia macam ni sebenarnya. Kita kena faham konsep dalam takaful ni adalah sumbangan. Itu. Pertama sekali bila kita ambil takaful, yang kita kena educate, agent kena educate pada customer adalah you buat sumbangan. Kan? Kalau insurans, term dia adalah bayaran. Itu beza antara insurans dan juga takaful. Okay? Term saja membolehkan satu-satu perkara tu halal dan juga haram. Kan? Satu orang perempuan duduk dengan satu orang lelaki dalam satu bilik tanpa akad nikah, haram. Tapi satu orang perempuan dengan satu lelaki selepas akad nikah, jadi halal. Satu term, satu perkataan ataupun satu, orang kata kita panggil akad, dia akan menghalalkan satu perkara. Jadi kita ambil takaful, kita sebenarnya kita akad ialah sumbangan. Sumbangan ini akan dipecahkan kepada beberapa portion lah. Antaranya ialah tabaruk. Tabaruk fund ni adalah macam tabung tabaruk. Pernah dengar tentang khairat kematian? Okay? Jadi tabaruk fund ni lah digunakan kalau ada sahabat kita ataupun orang dekat Terengganu, yang saya claimkan itu orang satu-satunya ialah Terengganu, kan, meninggal, daripada tabaruk fund ni lah digunakan. Faham? Tabaruk fund ni akan diinvestkan, akan dilaburkan untuk menjana lagi sebenarnya, kan. Tetapi pada satu tahap kadang-kadang tabaruk fund ni boleh mengecil. Apabila berlakunya medical inflation. Berlaku medical inflation, maksudnya dia buat calculation tak boleh pergi. Maksudnya kalau berlaku macam ni dalam jangka masa percentage, dia orang ada calculation dia orang, percentage untuk orang sakit berapa percentage untuk orang meninggal, percentage untuk orang kemalangan. Setiap company takaful dia dah ada dia punya calculation dia. Jadi dia bila dia buat calculate, kalau orang sakit untuk portion medical cost tak boleh. Okay, sebab tu kalau kita tengok hibah tak pernah ada kenaikan. Untuk hibah plan, dia takkan ada kenaikan. Daripada sekarang ni, kalau kita ambil contoh umur 25, 30 sampai umur 70, 80 sekata. Sebab memang itu dia punya trend dia ialah hibah takaful ni dia kurang. Maksudnya jadi tak perlu ada, dia tak melibatkan medical inflation. Dia tak melibatkan medical. Tetapi perkara yang melibatkan medical premium naik ni ialah lebih kepada medical inflation. Walaupun kita tak pernah sakit, okay? Tetapi sumbangan tabung itu sebenarnya, tabung itulah sebenarnya yang boleh memberi efek supaya bila mana dia tak boleh digunakan lagi untuk cover yang lain-lain, sumbangan lain dalam tabung ni, kan. Macam khairat kematian lah. Cuma khairat kematian tu dibuat secara kelompok kecil, kampung, taman dan sebagainya. Kita bayar setahun mungkin RM50, RM70, RM100, kan.
Mungkin baru sekali je kita buat semua kan, tengok tahun depan kita meninggal. Kan? 100 je mungkin kita contribute. Betul tak? Tetapi untuk pengurusan jenazah settle semua. Kan? Itulah konsepnya. Tetapi dari segi untuk tabarruk fund ni lebih besar dan lebih menyeluruh. Dan dia ada dulunya calculation dia. Kenapa perlu naik bila medical inflation berlaku? Perlunya ada peningkatan premium. Dan dia sebenarnya bergantung. Sebenarnya company-company takaful ni pun buat beberapa plan supaya membantu customer-customer ni. Contohnya ada, saya tak boleh sebut lah sebab mungkin bias nanti kan. Okay? Macam company saya sendiri, dia tahu kenaikan akan berlaku RM50 contoh. RM50 daripada 200 pergi ke 250. Tetapi apa yang dibuat oleh company tu adalah staggered. Maksudnya kenaikan tu staggered. Tahun ni naik RM15, tahun depan naik RM15 lagi, another year 2027 naik mungkin RM20 contoh. Jadi dengan adanya gap setiap tahun ni, kemungkinan customer ada peluang kemungkinan kenaikan gaji. Mungkin ada peluang bisnes yang lain, mungkin dia ada komitmen yang dah settle. Betul tak? Jadi tak adalah sekali harum pada waktu tahun yang sama RM50 terus naik, mungkin dia akan memberi kesan yang lebih membebankan. Jadi company yang saya buat, saya bersyukur lah. Maksudnya saya terangkan kepada customer boleh accept benda ni sebenarnya. Jadi bergantung kepada company-company bagaimana mereka nak plan supaya mereka boleh membantu. Nah sebenarnya kalau nak cerita benda ni memang panjang. Kalau nak cerita sampai esok pun tak settle ni kan. Ada satu lagi lah saya cerita lah. Satu lagi perkara yang kita boleh bantu customer ialah apabila plan-plan takaful yang dia ambil tu ialah investment link. Investment link ni kita kena tahu bahawa ada saving di dalam tu. Yang mana saving tu anytime kita boleh keluar. Kan? Kalau saya sendiri pun saya pernah keluar ke 10,000 daripada saving takaful saya. Kan? 10,000. Ada customer saya dah saving takaful dia saja dah ada 40,000. Kita tak pernah keluarkan lagi. Jadi kalau katakan dia rasa terbeban dengan kenaikan yang berlaku, kita boleh plan untuk minta cadangan daripada pihak company takaful based on apa saving yang dia ada. Daripada contohlah, daripada 200.5 dia naik kepada 320 contoh. Kan? Dia tak mampu lagi dah. Kan? Okay, so based kepada saving yang ada, kita request daripada company, daripada 320 kita nak kurangkan without reduce any benefit dekat dalam takaful dia. Okay, 320 kurangkan kepada 200, 250. Dan bila mana company luluskan, dan proceed kepada harga yang lama. Sebab apa? Sebab dia ada saving. Dia ambil kat saving tu lah. Yes, bukan dia ambil dekat saving, tetapi dia kita panggilkan apa? Kemampuan untuk bertahan tabarruk takaful tu lebih sebab dia ada dekat saving. Saving dia ada banyak kat situ. Jadi maksudnya dia ambil portion untuk tabarruk tu untuk pengurangan dalam masa panjang, dia kirakan dekat situ. Tapi berbeza kalau traditional takaful yang mana tak ada saving ataupun kurang saving, dia mungkin susah sikit untuk buat pengurangan macam tu. Sebenarnya ada banyak cara yang kita boleh bantu. Kita dah sampai penghujung rancangan sekarang ni. Memang topik ni agak hangat. Gaul-gaul dah masak teruk ni. Jadi Encik Imran, kita bagi a last conclusion lah kepada our viewers on hibah, on takaful, on agent, on faraid. Boleh concludekan semua. Baik, terima kasih kepada Saudara Faizal dan juga Fauzan. Secara konklusinya saya boleh katakan sebenarnya kita masih lagi jauh untuk kita pergi kepada negara-negara maju yang mana kesedaran takaful dah menyeluruh. Even dekat Malaysia ni sebenarnya kalau kita tengok kita bandingkan dari segi tiga bangsa yang besar, Melayu, Cina dan juga India, sebenarnya bangsa Cina melebihi peratusannya kalau kita tengok kesedaran dari segi insurans, insurans nyawa, insurans whatever insurans lah. Okay. Dan kebanyakan mereka ni memang akan ada insurans lah, terutamanya sebab diorang tak tahu tentang takaful, diorang tak ni kan. Sampai ada istilah yang mengeluarkan lah, matinya satu orang Cina akan lahirnya satu orang jutawan. Tetapi matinya satu orang Melayu, maka dia akan tinggalkan kemiskinan kepada isteri dia. Sebab apa? Sebab ditinggalkan satu pampasan yang besar.
saya pernah jumpa, kalau nak tahu, saya tak silap, ada satu bisnes yang dia menggunakan sebenarnya pampasan insurans daripada ayah, ditinggalkan oleh ayah dia. Dia set up satu bisnes dan maju bisnes tu. Saya cakap kan, jadi kesedaran hibah takaful perlu diperluaskan lagi dalam kalangan bangsa kita terutamanya kita orang Islam, dan jangan takut dengan stigma-stigma yang mengatakan takaful ni penipu dan sebagainya. Itu adalah satu stigma ataupun persepsi yang dimainkan kan untuk untuk menakut-nakutkan. Sebenarnya kalau ikut pada saluran yang betul, kita telus pada permulaan kita ambil, insya-Allah dia akan membantu kita kan. Dan sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni, kalau pelajar-pelajar yang graduate yang mungkin tak ada peluang pekerjaan, takaful adalah salah satu benda yang boleh diceburi dan boleh jadikan satu kerjaya seumur hidup sebenarnya kan. Dan saya sendiri sebenarnya adalah graduasi saya daripada UA, dan sebenarnya saya kerja sekejap tapi bukan menggunakan degree yang saya tu, dan saya jadikan takaful sebagai satu kerjaya. Alhamdulillah sampai sekarang lebih daripada syukurlah kan, kata kan nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan takut dengan takaful, dan sebenarnya saya persilakan, tak kisahlah pergi mana-mana company takaful pun kan, orang kata cuba kan, ambil kerja takaful sebagai satu kerjaya, dan jangan takut dengan pandangan orang lain. Kalau dulu mungkin orang ingat dia ni tak ada kelulusan lah ni kan, tak keren ni, tak belajar mana-mana ni kan. Betul, saya pun menghadapi perkara yang sama dulu waktu awal dulu. Tapi sekarang ni bila kita tengok dalam industri takaful, sebenarnya doktor pun dah berhenti jadi agent. Doktor hospital, stres dekat hospital apa semua, berhenti jadi agent. Engineer kan, orang yang ada master kan. Dan mereka ni saya nampak peratusan yang mereka, orang-orang yang yang ada education yang tinggi ni, bila masuk dalam industri takaful, mereka peratusan untuk lebih pergi jauh dalam industri ni lebih tinggi sebenarnya. Peratusan mereka untuk pergi lebih jauh dalam ni, berbanding dengan bukan tak ada, maksudnya berbanding dengan mereka yang hanya ada SPM dan sebagainya. Bukan tak ada, tetapi peratusannya tinggi saya nampak, dan mereka jadikan sebagai kerjaya. So kita lah kena membantu kan industri ni supaya dia lebih, kita lebih mencelikkan lagi mata masyarakat tentang kepentingan takaful kan. Okey, itu saja dari saya. Mungkin apa yang saya cakap ada tersilap, terkasar dan sebagainya, saya minta ampun dan maaf. Kalau ada tersalah, bolehlah betulkan saya. Mungkin cakap secara spontan, mungkin ada perkara yang saya cakap tu tersilap. Saya mohon kalau tu ada boleh tegur saya terbuka untuk ditegur, tak ada masalah. Okey, insya-Allah apa yang baik itu dari Allah SWT, yang kurang itu atas kekhilafan, kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih Encik Imran, terima kasih banyak kerana sudi hadir, berkongsi sedikit sebanyak mengenai dunia takaful, stigma-stigma yang masyarakat ada pada takaful. Baiklah, terima kasih kepada pendengar ataupun penonton yang stay sampai ke hujung podcast. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe, dan follow our social media di Twitter, X, Facebook, IG, Threads. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.